Cerita ni semua orang Malaysia pernah lalui. Masuk kedai runcit, tanya minyak masak, jawapan dia sama je. Maaf kak, habis. Tapi betul ke habis? Minyak masak paket 1 kilo bersubsidi diwujudkan untuk bantu isi rumah berpendapatan rendah dan peniaga kecil. Tapi sejak bertahun-tahun rakyat mula perasan satu benda pelik. Stok cepat habis, rak selalu kosong walaupun subsidi terus diperuntukkan oleh kerajaan. Bila benda ni berlaku sekali dua, orang masih lagi boleh sabar. Bila jadi bertahun-tahun, orang mula persoalkan. Keadaan mula berubah bila beberapa kes tular dan ada rakaman peniaga kata stok tak ada, tapi rupanya minyak paket disorok di belakang stor. Dan ada pula kes sindiket paket minyak subsidi dipotong, minyak dipindahkan ke tong besar dan dijual semula secara haram. Kes-kes ni bukan sekadar cerita netizen. Ia disahkan melalui serbuan dan rampasan rasmi daripada pihak berkuasa. Bila kebenaran mula terbongkar, rakyat bukan marah sebab harga je, tapi rakyat marah sebab subsidi yang sepatutnya bantu orang susah bocor di tengah jalan. Dalam media sosial, soalan sama berulang kali. Kenapa lambat bertindak? Kenapa benda ni boleh jadi lama sangat? Dan siapa sebenarnya yang untung? Berdasarkan kes yang dibongkar, masalah bukan kekurangan minyak. Masalahnya ialah penyelewengan. Peniaga sorok stok, minyak subsidi disalahguna untuk perniagaan besar, pemindahan ke pasaran gelap dan pembelian pukal oleh pihak yang tidak layak. Bila subsidi bocor, yang susah tetap rakyat biasa. Selepas tekanan awam semakin kuat, kerajaan umum langkah terkini dan juga rasmi. Mulai 1 Mac 2026, bukan warga negara dilarang membeli minyak masak paket bersubsidi. Tujuannya adalah untuk menutup ruang ketirisan dan pastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia. Pemantauan juga diperketat melalui sistem jejak bekalan dari kilang ke peringkat runcit. Ramai sambut baik langkah ini, tapi ada juga yang masih risau. Rakyat nak tahu, adakah penguatkuasaan akan konsisten? Adakah peniaga kecil dilindungi atau isu ni senyap bila tumpuan reda? Isu minyak masak subsidi bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang keadilan subsidi, kepercayaan rakyat dan sama ada sistem ini benar-benar jaga yang memerlukan. Dan soalannya, adakah kali ini kebocoran subsidi betul-betul ditutup atau rakyat akan dengar ayat yang sama lagi? Maaf, stok habis.